pun sampai keluarganya. Jadi adat kita orang Melayu bang ya. Adat orang Melayu berbunyi begini. Dengar dulu. Sedap-sedap si sayur terung dimakan bersama si pisang berangan. Di depan saya ada berbaju Melayu, berbaju kurung. Agak-agak siapa wakil rombongan? Abang. Okey, kita dekat dengan abang lah. Okey. Okey, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Okey, jadi bang, apa hajatnya ke sini bang? Hajat kita nak menyunting bunga. Menyunting bunga. Okey, macam mana wakil tuan rumah? Boleh bagi masuk tak? Okey, cakapkan sikit. Mana boleh macam tu je. Habis apa yang kita nak minta ni bang? Kakak. Apa bayar tol lah. Biasalah adab kita kan kena bayar tol. Okey bang, jadi tuan rumah tak benarkan masuk. Apa yang dia nak tadah kat situ? Kalau kita datang rumah orang nak bagi masuk, kita angkat kaki kita balik. Okey, jangan dulu bang, jangan dulu. Okey, apa yang nak ditadahkan dekat sini? Apa yang nak dipenuhkan? Ada dulang ke? Ada pinggan ke? Ataupun nak diberikan seorang satu? Pantun. Okey, kita persilakan. Ada tak pantun daripada wakil keluarga perempuan? Bagi laki dulu. Okey, laki dulu pantun balik. Pantun dua kerat pergi ke pokok kita memanjat, sambil memancing mendapat haruan. Kami datang ada hajat untuk meminta laluan. Okey, wakil keluarga rombongan. Kami boleh membenarkan masuk, tapi dengan syarat lah. Syarat Pihak sebelah dulu. Okey, kita bersama dengan pihak sebelah. Okey bang, 3 tidak dibenarkan juga bang. Jadi diminta lebih. Kalau kita tengok dekat sini lebih kurang 6 orang kat situ bang. Macam mana bang? Kita boleh bagi peruntukan 4 saja. Okey, daripada pihak keluarga sebelah, mereka hanya ada peruntukan 4 sahaja. Macam mana? Tak cukup, nampak tu. Okey bang, saya dengar orang-orang kat sini beritahu lah. Okey bang, kalau makan gula batu dibeli disimpan 4. Yang lain semua dapat seorang satu. Yang kat sini dia nak minta lebih, tak nak 4. Boleh bang?